Berapa kilo dah? 4 kilo dah. Cepatnya. Dua. Jauh sendiri dah. Lebih. Ni lah nak lari dengan aku tadi. Aduh, salah. Day 22. Bagi run straight. Bukan. Kami boleh tak pernah lah. Kita tak pernah buat. Buat saya edit. Buat edit. Bukan. Bukan kepanasan. Bukan kepanasan. Cabaran yang paling besar kena korbankan waktu tidur lah. Macam Syahin buat sebelum sahur. So kena bangun awal pagi, lari memang siap-siap lepas tu sahur. Kalau nak tambah lagi mileage sikit buat lepas sahur dan solat subuh semua tu, tambah lagi lah. Untuk komit masa lah, sebab kerja shift susah 12-12. Kalau cabaran dia ada dua lah. Kalau daripada segi malam dengan siang kan. Kalau siang tu cuaca memang panas gila. Memang rasa macam susah nak komit bila siang kan. So kadang-kadang kita akan pilih waktu malam. Malam pula cabaran dia kadang-kadang hujan yang sangat lebat. Ataupun baru lepas berbuka, perut akan penuh dan kita rasa macam malas nak lari. So kita akan brisk walk lah. Itulah salah satu cabarannya. Kaki tak biasa brisk walk. Jadi akan kawan-kawan lah. Kita perlukan kawan-kawan yang boleh support kita untuk brisk walk. Terpaksa korbankan tidur tu. So dah let's get dulu lah. First, cabaran yang paling besar bagi saya lah dari segi masa lah. So kita kena allocate masa. Lepas tu tenaga, kita juga banyak korbankan waktu rehat lah. Sebab kan bulan puasa ni kita pun tahu badan pun agak penat. Kita pun puasa daripada daripada pagi sampai ke waktu maghrib. Itu adalah salah satu yang kritikal lah. Kena cukupkan tidur. Lepas tu kita nak lari dengan tidur tak cukup atau tak dengan kalau ada iftar ke, ada moreh ke. So nak kena setting betul-betul. Kalau hari tu tak lari lagi, tiba-tiba ada moreh dengan iftar dengan kawan-kawan, dah terkejar nak kena catch up balik kan. Sejujurnya untuk Ragi Run Street, Dila ini tahun ni adalah tahun kedua Dila cuba untuk jadi finisher lah, orang kata finisher untuk Run Street. Cabaran untuk kekalkan dia adalah how to meyakinkan diri untuk keep on lari tu, kekalkan larian tu. Sebab kita tahu cabaran bulan puasa ni dengan cuaca ni lah, kita berpuasa, cuaca. Lepas tu kemungkinan dengan faktor kesihatan juga. So benda-benda tu kita pun nak curi masa untuk ibadat juga. So benda-benda tu akan mempengaruhi lah. Tujuan utama join pun sebab nak cabar diri, nak tengok kebolehan diri, boleh ke tidak. Cuaca lah, sebab time bulan puasa ni cuaca tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Susah lah nak maintain 5 kilo setiap hari tu. Nombor satu, sebab puasa lah, penat. So kita punya timing tu dah tight kat situ. Lepas tu jadual kerja, pagi masuk kerja, petang ni. So masa lah. Tapi
dia tu cabaran dia. So kita nak buktikan kita boleh overcome cabaran tu. So try untuk challenge diri sendiri. Konsistensi. Sebab kekangan-kekangan antaranya cuaca, belajar dan bekerja. Nak mula 5 kilo pertama. Ya, itulah paling susah sebenarnya. Dia nampak senang 5, nampak sikit. Tapi sebenarnya tidak. Pernah first day nak lari tu banyak dugaan dia. Cuaca panas, saya gagal lah tamatkan 5 kilo untuk hari yang pertama tu. Gagal. So kepada yang masuk tu sila habiskan. Kalau awak tak habiskan, kita sama je tak habiskan run street time puasa. Kadang-kadang adalah rasa nak give up. Macam, alah apa aku buat ni, penat lah. Macam, untuk apa? Untuk baju finisher je ke? Untuk plug je ke? Tapi bila ingat balik, macam sayang lah kalau tak nak habiskan. Macam bagi Syahin, Syahin kena habiskan apa yang Syahin dah mulakan. Give up tu ada. Dia tak jadi give up sebab kita dah start. Jadi rasa macam sia-sia kita punya usaha, tenaga, masa. Sebab kita dah start dari first day. Itu yang buat kita jadi tak give up. Oh, mesti lah pernah. Sebab lagi pun lagi tambah hujung-hujung ni. Sebab nak kena jaga budak ni lagi. Nak kena cari baju raya lagi. Banyak hal. Tengah kita nak lari tu kadang-kadang kita tak sihat. Ada satu masa tu dia demam teruk. Tapi sebab kita dah start strict, lepas tu dah lah demam. Lepas tu cuaca pula waktu hujan lebat betul. Tapi yang buatkan saya teruskan adalah semangat dari kawan-kawan. Kawan-kawan cakap jangan give up. Ini kita cuba. Saya percaya yang saya boleh. Dan semangat dari kawan-kawan itu yang membuatkan saya teruskan. Dapat berjaya yang first, at least yang first season tu saya dah berjaya. Kali ni kita tengok berjaya ke tak. Pernah, semestinya pernah rasa nak give up. Sebab saya teruskan juga. Misi untuk bulan puasa ni memang nak lost weight gila-gila lah kalau boleh. Setakat yang mana mampu lah. Alhamdulillah. Dalam 5 kilogram juga lah dah lost. So rasa macam why nak give up kan. Benda ni untuk jangka yang panjang. Dia tak akan efek sekarang. Dia mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu lagi dia akan macam sedap, fit. Tu rasa hari-hari lah rasa macam nak give up tu sebab kita penat kan dengan tak cukup tidur dengan puasa lagi. Tapi rasa macam diri sendiri juga yang kena push diri sendiri. Dia motivasi tu sekadar motivasi je. Kita kena ada diri sendirilah yang kena push. So saya rasa macam kalau bukan disiplin tu dari saya, siapa lagi nak buat kita macam tu lah. Memang ada rasa nak give up, tapi bila tengok kawan-kawan lari sekali, so motivate untuk kita teruskan run street tu dengan lebih semangat lah. Setiap hari. Okey, sebenarnya cabaran dia kalau masa kita lari tu masa betul-betul tengah puasa. Ada first few days tu memang buat masa sebelum buka puasa. Ya Allah, dia punya penat tu, lari memang stop dan jalan sebab memang tak mampu nak lari dah. Lepas tu bila dah lepas tu dah decide okeylah tak boleh teruskan. So kita cuba cara lain, so kita lari lepas tarawih. Mana-mana event pun kita akan rasa penyesalan tu lah ketika melakukan aktiviti tu. Tapi cumanya kita pun tahu apa yang kita sign tu adalah benda yang kita willing to do it. So jadinya untuk rasa give up tu tak sepatutnya rasa ada lah untuk bagi saya punya pendapat lah. Jadi keep going lah and keep running. This is my second time join Bahagia Run Street. Yang dulu Muni lari petang, sekarang Muni lari malam. Tapi Muni rasa better lari malam dan dengan kawan-kawan. Kita akan rasa macam semangat every time nak datang. Lepas tu Muni walaupun penat sebab kadang-kadang buat macam malam first, lepas tu double session after 12 tu kan. Walaupun rasa penat,
tapi akan ada rasa excited sebab benda tu sebulan je. Sebulan, lepas tu macam lepas tu kita akan rindu. Ting. Kalau bagi Run Club, satu juadah berbuka puasa, saya rasa dia onde-onde lah. Onde-onde. Sebab dia ada beef dengan kurma. Dia adalah lempeng pisang. Kenapa dia lempeng pisang? Sebab lempeng pisang ni komplit. Ada rasa manis, ada rasa masin, ada rasa pahit. So manis dia dari segi kenangan, masin dia adalah biasalah asam garam kehidupan. Masa mana kita nak habiskan event. Pahit tu mungkin sebab rentung lah. Kita ni rentung lari tengah-tengah petang ni. So itulah salah satu juadah berbuka yang boleh didescribekan sebagai bagi Run Club. Cik Mek molek. Sebab itulah dia ada manis dia. Kalau manis tu mungkin energi ke kan. Dan masin dia. Lepas tu kalau dah campur semua tu kombinasi dia jadi sedap lah. Tepung pelita. Sebab dia manis. Apa orang cakap, dengan pengalaman lari bersama tu manis sangat. Lagi dengan siapa? Kek batik. Sebab saya jual, boleh beli dekat saya. Ayam gepuk. Dia sedap tapi pedas. Saya rasa bubur lambuk lah kot. Sebab dalam bubur lambuk tu korang akan jumpa macam-macam taste. Kadang-kadang ada rasa herbs, ada rasa daging, ada rasa kacang. Itulah bagi Run Club macam tu. Kau akan jumpa macam-macam perangai, macam-macam PL, tapi we love each other. And like kita blend well in the kawah tu. So bubur lambuk lah. Nasi kerabu. Nasi kerabu tu dia macam saya punya comfort food. Comfort food maksudnya bila kita macam kita selalu makan kan, tapi tu makanan yang kita rasa macam boleh buat kita rasa happy, kita tengah sedih atau ni kita rasa kita nak look something yang boleh comfort kita punya ni. So nasi kerabu, that is how I would describe bagi Run Club lah. Is somewhere that I turn to. Kita dah sibuk dengan benda lain dekat dunia, so it's a bukan distraction, dia salah satu tempat untuk kita turn to. So my comfort food nasi kerabu. So bagi Run Club, Syahin ibaratkan dia sebagai lepat pisang atau lepat ubi sebab itu dessert favourite Syahin. Roti john, ayam penyet. Yang paling penting kuih kandus. Memang susah nak dapat. Kenapa kuih kandus? Sebab dia inti dia yang manis akan membuatkan kita memerlukan benda-benda yang manis untuk aktiviti yang intensiti tinggi. Air masak. Sebab setiap kali kita makan ataupun setiap kali kita minum, kita mesti akan ada echo-way. Contoh kalau minum air masak, air manis pun mesti ada echo-way. Air masak. So saya rasa dia air masak. Sebab dia perlu dalam setiap juadah kita. Okay, Assalamualaikum. Kita baru selesai iftar potluck. Tadi kita boleh tengok memang ramai lah yang join kita sama-sama untuk berbuka puasa. Lepas tu kita tarawih sekali, and lepas tu kita moreh sekali. Itu untuk anjuran bagi Run Club lah. Dan akhir sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya daripada bagi Run Club, and kita jumpa lagi lepas raya. Stay tune. Lepas raya insyaAllah kita banyak lagi event. Nanti korang boleh tengok kita dekat kita punya social media. Alright, jumpa lagi. Saya nak ucapkan kepada bagi Run Club selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kepada semua kawan-kawan bagi Run Club, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin juga. Selamat Hari Raya kepada semua warga BRT dan juga tak dilupakan family, orang tersayang. Okay, mungkin jauh tapi dekat. Okay, so untuk dia juga, dia pun join Run Streak, so dia pun kena berusaha keras lah, seorang diri, tapi risau ada orang teman. Itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya untuk semua. Maaf zahir batin. Rasanya
involvement saya dalam komuniti tak adalah banyak sangat, tapi sejak saya join BRC ni rasa macam dapat banyak kawan, dapat banyak ilmu, macam-macam lah. Saya rasa macam saya tak kesan lah hari pertama saya join selari dengan Larilah. So thank you so much untuk BRC. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam dan seluruh ahli Bagiran Club. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya untuk semua dan ahli-ahli Bagiran Club. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa apa semua tu. Saya minta maaf kosong-kosong. Okey, itu je. Selamat Hari Raya. Ayam gepuk. Kami ucapkan untuk semua ahli Bagiran Club. Saya tahu. Saya menganggap Bagiran Club ni sebagai satu family, bukan sebagai runner. So, kawan-kawan lari ni adalah saya punya adik-beradik. I used to call them anak-anak ataupun adik-adik saya. So, untuk adik-adik saya, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, dan I know saya kakak paling garang sekali. Tapi saya tahu juga korang tahu yang saya garang sebab saya sayang korang. Okey, selamat Hari Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amalan kita pada bulan puasa diterima. Semoga kita punya larian Bagiran Street pun Allah kira sebagai amal baik kita. Kita punya cuba untuk challenge diri kita, keep kita badan kita sihat sebab kita pun percaya badan pun amanah daripada Allah. So, selamat Hari Raya. Okay. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya. Saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan di Bagiran Club. Itu sajalah. Semoga semuanya teruskan berlari dan terus berlari. Guys, so saya Munirai. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua ahli Bagiran Club dan semua yang follow Bagiran Club, dan terima kasih untuk sesiapa je yang join Bagiran Club daripada day 1 sampai sekarang. Thank you. Bye.